Sumut dasar diserang kat perairan antarabangsa. So far, 22 buah kapal diumum telah pun dipintas seperti Arkham ketiga, Bianca Barcelona, Eros One, Esplai Freya dan Maria. Semua ni ada rakyat Malaysia. Video SOS mereka pun dah mula dikeluarkan. Tak lupa juga pada Saf-Saf, Romantika, Mestia dan lain-lain yang ada warga negara luar. Benda lebih kurang sama mereka buat kat Gaza tu dah pun diperlakukan terhadap kapal-kapal sumut. Pertama, mereka menciptakan keadaan yang mana maut boleh menjelma anytime. Kalau kat Gaza, contohnya banyak berdilan penularan penyakit yang ubat-ubatannya tu disekat. Bekalan elektrik ke hospital pun diputuskan. Malah hospital sendiri dikepung. Keadaan lebih kurang gitu mereka buat kat kapal-kapal sumut yang sekejap lagi saya cerita. Dah ada keadaan gitu, mereka buat apa? Mereka sabotage pula sebarang langkah untuk survive. Nak hantar makanan dan ubat-ubatan ke Gaza tu cukuplah menyiksakan. Malah makanan dibiar luput baru dibenarkan masuk. Sabotage sama diperlakukan terhadap kapal-kapal sumut. Again, sekejap lagi saya cerita. Apabila maut melanda, mereka cuci tangan dan blame keadaan ataupun blame pejuang sahaja. Dah lama IPC dan UN sahkan Gaza dilanda kebuluran teruk, famine. Cuma sampai sekarang tak ada tindakan global. Apa yang sama dengan sumut? Israel merosakkan enjin, menghancurkan alat navigasi dan menyekat sistem komunikasi antara kapal lah. Ini cipta keadaan yang mana maut boleh menjelma anytime. Then mereka berundur meninggalkan ratusan aktivis terkandas kat perairan antarabangsa tanpa kemampuan nak bergerak ataupun kemampuan nak berkoordinasi ketika sebuah ribut duk ada berhampiran je kat situ. So dah ada keadaan, mereka sabotage langkah untuk survival, dan kalau apa-apa jadi, blame je keadaan semasa tu nak cuci tangan. Inilah realiti semasa. Kalau Gaza tak dikepung, kenapa kapal-kapal ni dipintas lebih 600 batu nautika jauh? Keadaan ni mendedahkan segalanya yang Israel nak kita normalisasikan. Tapi saya yakin persoalan besar, what on earth am I doing here? Itulah persoalan yang saya duk tanya pada diri saya. 26 hari bulan demikian hari, kapal-kapal sumut berlayar keluar daripada Sicily. Saya tak sempat sembuh dari demam panas waktu tu dan minta rejoin dari pelabuhan seterusnya. Cuma nak rejoin ni, kena ambil tempat orang lain sebab dah pun ada queue. 3-4 hari ni memang perit sebab nak berdamai dengan takdir. Tapi dia macam mana sekalipun, itulah realiti, kena terima. But this is not about me. Sumut tetap diserang dan aktivis tetap diculik. Tapi mereka dah kata bukan pasal mereka juga. Palestin tetap dikepung dan dibelasah. Itulah realiti yang mana pelakunya bertanggungjawab tu selamba je cakap nak bagi bantuan, ikut je saluran yang disediakan. If you wish to deliver humanitarian aid to Gaza, you may do so to establish and recognize channels. Salurannya disekat, salurannya diganggu dan saluran yang penuh pencuri. Saya akan update dari semasa ke semasa untuk kita menghayati situasi